Assalamualaikum dan selamat datang ke Didik Podcast di channel YouTube TVPSS SKP Global Studio. Jangan lupa share, like dan tekan di platform YouTube kami ya. Okey, hari ini kita orang ada tetamu istimewa iaitu Cikgu Nuraina. Cikgu boleh perkenalkan diri. Okey, saya Nuraina binti Ibrahim. Saya baru masuk ke sekolah ni lah tahun lepas pada awal bulan 6. Kalau tak silap saya ataupun lebih tepat lagi patutnya saya melapor diri seminggu sebelum sambutan Hari Guru. Tapi saya minta tangguh lah. Okey, Cikgu, hari ini kita nak bualkan tentang pembelajaran pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Okey Cikgu, sebelum tu saya nak tanyalah beberapa soalan. Kita just borak spontan je Cikgu, boleh? Boleh. Okey Cikgu, saya nak tanya, macam mana keadaan suasana zaman dekat kelas Cikgu dahulu? Yang awak nak fokuskan ni kelas masa sekolah rendah ke sekolah menengah? Boleh je, mana-mana. Okey, jadi untuk pengetahuan saya mendapat pendidikan awal dekat sekolah tadika tau. Masa tu dekat dalam Balai Polis Batu Pahat. Oh. Okey, jadi masa tu dekat sekolah tadika Balai Polis tu dia ada lelaki, perempuan, Cina, Melayu, India semua kita sama-sama lah. So saya tak ada masalah lah dari segi untuk bergaul dengan orang lain. Bila masuk darjah 1 saya bersekolah di Tengku Mariam Sekolah Rendah Tengku Mariam, TMS, Tengku Mariam School. Jadi sekolah Tengku Mariam ni dia semua perempuan. Jadi sejujurnya saya dari darjah 1 sampai saya tingkatan 6, memang dunia saya berkisar pada semua pelajar, rakan-rakan pelajar yang terdiri daripada kaum Hawa. Sebab bila saya naik Form 1, saya bersekolah di Temenggung Ibrahim Girls School dekat Batu Pahat. Jadi kalau nak tanya perbezaan belajar zaman dulu dengan zaman sekarang, memang saya rasa banyaklah bezanya, sangat banyak. Sebab ni saya terus pergi pada sekolah menengah sebab kalau sekolah rendah tu kita dah jauh sangat tahun 1977 saya darjah 1, jadi kita pergi pada Form 1 jadi masa saya tingkatan 1 sampai saya tingkatan 6 atas saya di sekolah yang sama, TIGS. Jadi kalau beza dia memang macam langit dengan bumi. Sebab kami dulu, sebab saya sekolah semua perempuan, jadi semua pelajar tu adalah pelajar perempuan. Dan kita orang setiap kali bila nak naik tingkatan tu, kita cikgu saya lah buat streaming kelas lah. Jadi kalau awak berada di kelas Form 1 sampai Form 3 tu, dia ada kelas perdagangan, sains pertanian dengan ERT SRT zaman dulu lah dia panggil sains rumah tangga. Jadi kalau macam kelas perdagangan tu macam ada terror sikit lah. Jadi budak-budaknya macam nampak lebih proaktif. Jadi sebenarnya bermula dari sekolah menengah tu kita dah boleh, saya lah kalau saya, kita dah boleh tunjukkan lah kalau bakat apa yang dalam diri kita ni. Tapi guru-guru pada zaman dahulu, dia more tu dia akan cakap siapa yang nak masuk pertandingan ni. Katakanlah ada berapa orang kan nak. Dalam kelas tu, dalam masa PDPC tu, cikgu tu akan suruh kita buat secara live terus. Jadi nanti rakan-rakan pun akan cakap, setuju tak ni nak masuk ni. Saya tak pasti kelas lain sebab saya fokuskan pada kelas saya sebab masa tu kita antara kelas yang atas lah. Jadi memang biasanya tumpuan guru-guru ni kan memang dekat pelajar yang memang dia boleh dan dia boleh bagi komitmen lah. Dan sebenarnya kalau zaman dulu, kalau sekarang ni saya tengok macam ada setengah cikgu muda lah. Cikgu muda kalau macam terutama sekali cikgu yang dalam bidang matematik dan sains sains lah especially, dia orang mengajar banyak menggunakan teknologi moden. Dia buat slide ke dia slide lah, dia tunjukkan kan. Jadi kadang dan dia banyak saya tengok kalau kelas
Cikgu Hatta, Cikgu Rizal tu saya tengok Cikgu Rizal lah terutamanya dia ada banyak, saya tengok ada buat uji kaji apa semua kan. Ni saya nak cerita dulu dengan sekarang. Kalau masa zaman saya dulu dia macam agak terhad kot, dia macam yang penting-penting. Tapi ini saya cerita untuk subjek sains tapi kita orang dulu macam seronok tau. Kita memang ada, kalau orang kata bedah katak tu betul. Memang ada bawa, lepas tu kita bedah, kita keluarkan organ-organ dia, lepas tu cikgu akan memberi penerangan lah. Jadi kalau macam tikus pun ada. Jadi saya rasa seronok, tapi kat sekolah ni saya tak sure ada ke tak yang zaman sekarang ni. Ada saja buat. Jadi kalau masa kita orang tu, kita orang sangat seronok tau. Akan volunteer. Siapa yang nak ni? Lepas tu kan ada yang macam kita nak tengok tisu dekat tepi dalam mulut tu kan. Itu zaman saya dulu dah ada tau. Tapi masa tu kita orang form 1 ke form 2 tu kita orang dah buat dah. Dan kita orang memang berebut-rebut. Kita sangat proaktif dalam itulah untuk memberi kerjasama kepada guru-guru. Jadi benda tu dia tak jadi bosan tau. Jadi macam suasana tu macam sekejap je lah kita rasa dah nak balik. Tetapi bagaimanapun untuk subjek-subjek tertentu ada juga cikgu yang dia bergantung sepenuhnya pada buku teks lah. Saya tak sure lah benda ni kalau untuk kamu okey ke tak, tapi sebab kita sangat positif tau. Bila cikgu ajar, contoh mata pelajaran sejarah kan, dia akan baca balik semua buku teks tau. Dia baca kat buku teks tu, kita dengar, lepas tu kita, masa tu kalau kita dekat form 4, form 5 kan, kalau form 6 tu kita pandai-pandai lah, kita adjust mana kita rasa di sisi penting. Tapi tak ada pula macam pelajar yang komplain, boring lah cikgu. Cikgu ni baca buku teks je. Jadi saya rasa, sebab tu lah, masa batch saya tu, macam budak-budak ni semua menjadi lah. Pelajar-pelajar ni semua menjadi sebab kita macam bila cikgu ajar macam tu, mungkin keistimewaan cikgu tu macam itulah. Dia mengupas daripada buku teks, dia baca. Memang kadang kita tengok lah, buku teks pun kita rasa aku boleh baca. Tapi sebenarnya bila cikgu dah baca kat buku teks tu, cikgu akan memberi penerangan dengan lebih terperinci. So benda tu, bab tu you kena sabarlah kan. Takkanlah setiap kali baru baca satu perenggan contohnya, cikgu dah ni, bila dah habis tu nanti dia akan buat conclusion, dia akan buat ni lah penerangan macam mana. Kalau sejarah tu lah yang saya ingat lah. Cikgu yang paling saya ingat ialah Tuan Haji Saleh dengan Puan Rohana lah. Sebab dia memberikan impact pada saya sampai saya rasa saya nak jadi cikgu sejarah. Sebab itu masa dekat universiti, saya belajar dekat tu, saya memang ambil pengajian Melayu dan sejarah lah. Dia bagi impact dan saya rasa cikgu-cikgu saya semua sangat committed dan dia memberi peluang untuk kita menonjolkan bakat. Contoh kalau macam cikgu geografi dulu, kan, dia bagi topik tau. Dia bagi topik, lepas tu dia akan tetapkan, okey awak akan cerita pasal apa, contohlah tentang jenis-jenis awan ke, hujan ke, bentuk muka bumi kat mana. Dan kami memang bila masuk kelas tu, memang kita bersedia tau. Kalau budak sekarang ni saya tengok kan, kadang-kadang ada yang tak prepare. Lepas tu, bila kena marah, kadang awak merajuk dengan cikgu sebulan. Tapi zaman dulu dia macam tak ada istilah kita nak merajuk ke apa sebab mungkin didikkan ibu bapa juga, mak bapak zaman dulu kalau kita mengadu tentang cikgu, kita yang akan kena tarbiyah dulu. Macam dia kata, takkanlah cikgu macam tu, mesti awak ada buat apa, macam itulah. Jadi lebih baik pada saya kalau saya ada buat salah kat sekolah, baiklah aku diam-diam kan. Okey, maksudnya kita refleksi diri kita sendiri, mungkin memang salah tu daripada kita. Sebab saya ada juga tengok pelajar-pelajar yang saya rasa bagus, tapi sebab tak tahulah bila periksa betul-betul tu mungkin bukan rezeki kot. Sebab tu kadang-kadang saya rasa belajar ni kan, sebenarnya berkat daripada guru tu yang Utama lah. paling utama pada saya lah. Sebab zaman dulu apalah sangat, cikgu gunakan kapur dengan papan hijau tu. Kapur, papan hijau,
dengan modal cakap ILO tu kan. Tapi berkat. Kita ingat. Kita boleh jawab. Kita boleh skor. Ini patutnya dengan pelbagai teknologi macam kamu semua kita ada ujian psikometrik, awak punya kekuatan bahagian audio ke awak mungkin kekuatan awak melihat, ada yang membaca, tapi pun itulah tak tahulah awak jawab dengan jujur ke tak soalan psikometrik tu, tapi kalau zaman saya dulu benda-benda tu semua tak ada. Yang ada guru bimbingan dan kaunseling tu masa zaman saya dah ada. Tapi function dia kalau macam sekarang dia lebih meluas kan. Kalau macam dulu, macam kalau kita nak masuk universiti ataupun ni lah kalau kita ada masalah ke apa ke, masalah salah laku ke kan, akan dirujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling lah. Tapi cikgu-cikgunya very sporting dan dia boleh ceritalah kalau cakap awak nak jadi apa tu, laluan tu sebenarnya tak payah pergi pada kaunselor pun dia boleh cerita macam mana apa yang awak perlu ambil, mungkin dari pengalaman mereka sendiri lah Jadi sebenarnya kalau cikgu zaman dulu saya boleh cakap dia very motherly lah. Dia akan marah apabila perlu marah. Kadang-kadang marah tu normal lah, biasa. dia menusuk jugalah dekat hati kan. Tapi kalau macam kelas kami ni, grup kami, kita macam tak apalah, itu part of life. So kita kena terima. Kalau kena baling buku tu biasa kalau homework tak siap. Yang kalau cikgu zaman dulu yang paling brutal kan dia akan koyakkan buku. Kalau cek buku dia, kenapa buku awak tak pernah tanda dia tak pernah hantar buku. Jadi kena koyak. Itu sebagai hukuman dia dah kena koyak kan. Lepas tu kena buat apa? Salin balik semula daripada awal lah. Lagi ngeri kan? Tapi sekarang ni saya rasa benda tu kita nak implement pun tak boleh lah. Kita nak implementasikan pun mungkin tak tahulah. Sebab mungkin awak punya generasi ni kita tak pasti. Kadang-kadang cara kita dibesarkan macam mana kan. Awak anggap benda tu sebagai satu yang awak anggap sebagai satu hukuman yang memberatkan. Patutnya kita anggap tu sebagai challenge untuk kita jadi yang lebih baik. Jadi kalau awak nak tanya pembelajaran zaman dahulu, walaupun kita hanya itulah kapur, papan hijau, cikgu cakap je kan, buku teks, tapi kita rasa seronok. Kalau kita punya kelas tambahan kan, bila nak periksa kan, dia tak macam sekarang. Sekarang ni saya ada berjadual kan. Berjadual itu pun awak malas nak ikut jadual tu. Ini atas inisiatif guru tu sendiri. Dia tak ada yang satu yang macam hari Ahad kelas apa tak. Macam cikgu tu kata okey nanti kita buat kelas. Jadi kelas tu sampai pukul 4.30 ke pukul 4 kita stay je lah. Kita rasa seronok. Walaupun yang mengajar tu adalah guru dulu dia panggil guru sementara tu. Contoh tak ada cikgu kan. Lepas tu ada cikgu lain masuk tu kan. Jadi pun best. Walaupun dia tak ada latihan yang khusus kan. Tapi tak tahulah keseronokan tu kita tahu. Kita yang cipta keseronokan tu. Tapi tak tahulah you all macam mana. Ada apa soalan lain? Okay, cikgu. Macam cikgu kata, zaman dulu tu dia kebanyakannya rujuk pada buku teks kan dengan kapur tu semua tak pakai. Tak macam zaman sekarang yang guna handphone. Kalau nak kelas tambahan mesti ada Google Meet, malam-malam dekat rumah. Tapi kan cikgu, zaman sekarang ni dia banyak kepada aplikasi yang memudahkan kita untuk buat kerja sekolah macam ChatGPT, Google tu semua kan. Untuk cari jawapan. Tapi kalau zaman cikgu tu, cikgu nak cari jawapan tu, topik yang cikgu tak faham tu, nak cari jawapan tu kat mana? Macam mana? Mungkin kami naturally memang born tu with brain. So memang benda tu kita buat rujukan. Lagi satu rumah kedua kami library. Kami punya matlamat bila balik sekolah, korang tu saya tengoklah murid-murid tak semua tapi sebahagiannya memang terus balik kan. Especially yang perform. Tapi kita jadikan perpustakaan tu ialah rumah nombor 2. Jadi kita rasa macam seronok
bila kita belajar in group. Kita belajar dalam group, and then kita berbagi-bagi topik. Itu yang saya cakap awak. Ada setengah guru tu dia suruh kita buat, kita cakap mengenai topik tersebut. Contoh kalau let's say lah, kalau kita cerita sejarah tentang sejarah kita dulu kalau form 6 tu sejarah Asia Tenggara kan. Kita ada belajar sejarah Indo-China kalau tak silap saya. Jadi kita akan pecahkan dekat ni, okey, awak buat bahagian ni, awak buat bahagian ni, buat penerangan. Jadi sebenarnya dia melatih kita jadi lebih berani, kita berani ke hadapan, kita boleh bercakap. Tapi maybe sebab sekolah tu pun, saya cakap dengan awak kan semua perempuan kan. Jadi dia tak ada, dia macam tak ada istilah kita nak segan ke apa ke. Kami memang dah dilatih begitu. Jadi saya rasa itu sedikit sebanyak mungkin mempengaruhi saya juga untuk jadi seorang guru lah. Sebab bila kita bercakap tu, bila kita tengok cikgu kita pun memang boleh pay attention, and then dia boleh puji, cakap bagus, faham. Kadang-kadang kita pun ada buat group study. Awak ada group study tak? Ada, tapi kat dalam. Kadang-kadang kalau kita group study memang betul. Saya sebenarnya akan berperanan mengajar kawan saya tau. Topik apa yang dia tak faham. Jadi kadang-kadang sampai bawa ke rumah. Tidur kat rumah. Jadi saya tak pasti. Sebab kita orang zaman dulu kita tak terdedah dengan gadget-gadget sekarang kan. Kalau macam you all mungkin tengok handphone mula-mula macam nak Google tentang ilmu. Tapi last-lastnya mungkin jadi benda lain. Tapi kita dulu tak ada benda-benda yang boleh mengalihkan kita punya pandangan lah. Jadi Cikgu, apa cabaran yang terbesar waktu zaman dahulu tu cikgu mengalami lah? Cabaran dari segi? Dari segi macam untuk datang ke sekolah ke, dari macam sekarang kan kita pakai kereta, macam sekarang pakai bas. Saya tak ada cabaran sebab memang saya akan biasakan diri saya pergi sekolah tu jalan kaki. Jalan kaki dia macam awak dari sekolah ni sampai awak contoh nak pergi sekolah sekolah Palung. Jauh sikit lah. Jauh lah juga sebenarnya. Tapi sebab benda tu dah jadi rutin harian saya, so saya rasa benda tu tak ada masalah lah kalau pergi sekolah tu lah. Dan saya rasa lebih cergas. Bila jalan kaki tu kita rasa sihat lah. Jadi sampai sekarang pun saya masih jadikan rutin tu nak jalan kaki tu macam okey. Kalau setakat dari sini nak keluar tu nak pergi sekolah sekolah Palo tu kan. Kalau perjalanan saya lah, contoh saya nak breakfast lah. Perlu nak entah jalan nak pergi kedai apa kan. Jadi saya rasa macam jalan kaki je lah. Okey je. Okay, cikgu. Dari segi usaha untuk kita belajar, apa perbezaan antara generasi yang dulu dengan generasi yang sekarang? Macam generasi saya, Gen Z. Generasi dulu dengan sekarang, maknanya dari segi? Usaha diorang nak belajar. Usaha nak belajar. Saya rasa macam saya dah ulas sebelum ni. Usaha nak belajar tu, kalau macam kami, first sekali memang kita jadikan rumah kedua tu di sekolah lah. Macam sekolah dalam kelas, kemudian kita pergi ke library. Tak cukup library kat sekolah, kita selalu pergi library awam. Lepas tu kita memang ada study group. Study group ni memang sangat penting pada saya lah. Memang sangat penting. And then lagi satu, buat nota kecil. Saya tak pasti awak ada buat nota kecil atau tidak? Ada. Kalau saya, jenis kalau kita dah, yang saya dengan geng-geng saya buat, bila kita dah belajar tu, kita akan memorize tu, kita akan keluarkan balik. Kita buat catatan kita sendiri kan. Lepas tu kita akan berkongsi. Kita tengok. Yang mana satu yang kalau ada kekurangan dekat saya punya nota ni, kawan saya tu okey, kita akan tambah. Macam itulah. Untuk soalan yang terakhir untuk podcast kita hari ini, cikgu boleh tak bagi nasihat sikit je kepada murid-murid ataupun pelajar kat sana supaya menggunakan teknologi yang sekarang ni dengan baik? Kat sana tu awak merujuk kepada apa ya? Pelajar. Semua pelajar kat sekolah ni. Semua pelajar di sekolah ni. Maknanya kalau pelajar di sekolah ni yang pertama sekali,
Ni awak nak tanya tentang teknik macam nak belajar ke apa? Macam kita kena gunakan teknologi sekarang. Teknologi yang sekarang ni. Handphone terutamanya. Okey. Yang first kali awak jangan salah guna teknologi lah. Sebenarnya gadget kat rumah tu kita boleh positifkan penggunaannya. Sebab kalau saya ajar bahasa Melayu, saya dapati macam pelajar ni, dia macam kurang terdedah dengan isu-isu terkini lah yang awak tahu. Okey, kalau awak tahu sehari dua ni apa isu yang hangat, yang ada dekat media sosial yang berkaitan dengan masyarakat, yang berlaku di sekeliling kita. Apa? Kadang-kadang kita bila soal, apa awak tak dengar berita ke? Tak. Saya kata saya pun tak buka berita, tapi saya ambil Syakna. Kita bacalah. Dari media sosial tu kita boleh tahu apa berita terkini. Okey, sekarang tengah hangat dikatakan tentang apa ni yang salah laku pelajar tunggu result SPM tu kan, yang dia mendera baby yang 3 bulan tu kan sampai meninggal dunia. Lepas tu isu yang menyentuh sensitiviti antara kaum kan. Jadi sebenarnya kita ni kalau nak belajar, kita jangan kira kaum kau nak kira kau punya klik. Sebab masa zaman saya dulu, klik kita orang pun boleh ada Cina, boleh ada India. Dan kami boleh makan satu pinggan tu, boleh share cuba kalau awak sekarang. Saya tak pastilah. Tapi benda itulah yang menyebabkan kita jadi mudah. Kita nak bertanya pada rakan-rakan kita. Jadi awak sekarang teknologi tu jangan salah guna. Awak jadikan library tu sebagai sahabat karib awak di samping kawan-kawan yang sedia ada ni kan, yang bernyawa ni. Sebenarnya library tu pun adalah sumber utama. Dan lagi satu yang paling penting, dekati guru awak. Bukanlah dekati tu awak nak melesek je kat cikgu awak itu, bukan. Maksudnya kalau you ada masalah, awak tak faham, belajar tu tanya. Tanya tu dia sebenarnya takkan merugikan awak lah. Macam bila awak tanya tu awak dapat pengetahuan baru. Kalau awak tak tanya, awak jadi rugi. Macam awak teknik nak menjawab. Sebenarnya awak kena kuasai macam mana teknik nak menjawab tu. Bila you jawab, apa salahnya awak tanya, cikgu, ni betul tak kalau kita jawab macam ini? Markah macam mana? Jangan salah guna. Lagi satu, kalau ni awak kena, jangan pilih kasih lah cikgu. Kadang cikgu dia ada kelebihan dan juga kekurangan mereka masing-masing lah kan. Sebab kita ni manusia biasa. Jadi kita tak sempurna. Jadi awak kena terima guru awak tu seadanya. Kalau ada kurang dekat mana-mana, awak yang kena berusaha. You kena buat effort sendiri. Macam mana awak nak majukan diri awak. Sebab saya pernah kenal satu individu, sekolah tu baru buka So, dia belajar, dia kata macam dia kurang faham lah. Cikgu dia ajar sebab cikgu dia pun baru. Jadi dia ambil effort dia buat apa? Dia buka YouTube. Lepas tu yang ironinya, pelajar ni masa periksa pertengahan tahun, dia punya chemistry kalau tak silap saya. Dia gagal chemistry dia. Lepas tu dia buka YouTube, dia belajar sendiri ni, guna gadget ni. Lepas tu bila akhir dia periksa SPM tu, kimia tu dia dapat A, dan dia buat degree pun chemistry engineering, dan sekarang dia jadi seorang engineer. Jadi sebenarnya kita boleh bentuk diri kita ni mengikut apa yang ada. Kita jangan expect benda yang berlebihan Dengan ada yang apa sumber kemudahan yang awak ada tu sebenarnya boleh gunakan. Dengan baik. Okey, dengan baik. Semaksimum yang mungkin. Kalau dulu saya hanya ada guru, saya hanya ada library. Lepas tu yang lain tu semua tu majalah Dewan Siswa pun saya tak pasti sekarang ada lagi ke tak. Dulu kita punya kitab tu, itu antara lain lah kalau nak bagus dalam buat karangan, kita memang tengok. Dewan Siswa tu kita baca. Jadi kita tahu tentang isu-isu semasa. Cikgu. Terima kasihlah cikgu untuk cikgu beri nasihat tu untuk pelajar-pelajar semua. Dan terima kasih cikgu untuk layan kami di TVPSS ni semua. Okey, sama-sama. You are welcome. Jumpa lagi di SMM Didik Podcast TVPSS SKP Global Studio. Bye-bye.